Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita untuk melihat panduan menggunakan jadual sifir serbaguna ataupun wayang mat Cikgu Wat. Untuk kali ini 23 darab dengan 2. Bagaimana kita nak kembarkan nombor 2 dan 3 di petak merah untuk didarabkan dengan 2. Saksikan 23 darab dengan 2. Kita gabungkan 2 dan 3 untuk mendarabkan baris 2. Jawapannya ialah 46. 4 dan 6 kita gabungkan, kita sebut sebagai 46. Okey, selesai untuk yang pertama. Dan yang seterusnya kita saksikan pula bagaimana 23 darab dengan 3. Kita lihat menggunakan wayang mat Cikgu Wat ataupun petak sifir ini. 23 darab dengan 3 di baris yang ketiga, iaitu jawapannya 69. Kita gabungkan 6 dan 9. Kita gabungkan 6 dan 9 jadinya 69. Itu dia 23 darab 3, 69. Bagaimana seterusnya, iaitu kita lihat pula 45 didarab dengan 3. 45 kita kembarkan 4 dan 5. Kita gabungkan 4 dan 5 di petak merah. Berapa adik-adik? 4 dan 5 gabungkan jadi 45 didarab dengan 3 di baris yang ketiga di petak biru. Okey, jawapannya 1215. Jadi 2 tambah 1 ambil sar dan puluh, iaitu 3, 135. 2 tambah 1 3, 135. Okey, kita tengok pula 78 darab 5. 78 darab dengan 5 adik-adik. Macam mana? 7 dan 8 kita gabungkan, darab dengan 5 di baris yang kelima iaitu petak biru. Jawapannya 3540. Tapi kita ambil 5 tambah dengan 4, sar tambah puluh dapat 9. Kemudian jawapannya ialah 390. 3 dan 0 kekal. 390. Okey, selesai adik-adik ya. Alhamdulillah. Jadi adik-adik dah tengok tadi bagaimana caranya. Nak ulang sekali lagi? Kita ulang sekali lagi. Kita tengok sekali lagi macam mana kedudukan menggunakan jadual petak sifir yang adik-adik telah bina ataupun tersedia ada. Okey, kita tengok sekali lagi.